Nampak tu diorang bawa anjing. Sebab tu orang ingat kan dia punya center kat bawah, rupanya kat atas sekali. Malam ni terus dapat sangat tumbang. Dia punya detail kan, dia tahu kan kita kembang belah mana. Saya sudah cakap ini hari bukan hari kita. Guys, kita orang salah info lah. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back again to One Kancil YouTube channel. So today, kita orang dari Melaka on the way ke KL nak pergi Mid Valley sebab ada Pet Expo. So sekarang jam menunjukkan pukul 5.30. Kita tengok map, kata dalam 2 jam setengah, dekat 3 jam. So dalam pukul 8 gitulah. Expo dia tutup pukul 9. Harap dah sempat lah sebab kita datang dari jauh. Okay, so jom tengok KL. Guys, kita orang salah info lah. Kita kan tutup pukul 9. Rupanya hari Isnin tutup pukul 8 anjay. Tengok ni belakang, dah tutup lah. Dia punya staff dia orang pun dah balik dah. Siap, what the fuck. Dah daripada parking datang ke sini cari dekat setengah jam. Kita orang berbosak-bosak sebab kita tak pernah pergi sini kan. Jadi gitulah. Sebab tu orang ingat kan dia punya center kat bawah, rupanya kat atas sekali. Expo-nya kat atas. Kita mana nak pergi, Mam? Beli cari kasut awak ah. Cik makan. Makan dalam ni. Macam awal lagi? 29 Kita rasa penuh. Tu kan nak makan kat luar. Makan kat luar kat mana? Dah lah tengah weekend, tengah cuti. Nanti nak balik hotel terus tidur kan. Nampak ni, diorang bawa, tepi sikit. Nampak tu diorang bawa anjing. Kita nak bawa Chloe, tapi sebab kita orang kat sini lama, 3-4 hari. So tak boleh bawa. Sedih. Kita dah fikir nak beli apa. Ingat kan tutup pukul 9, pukul 8. Tak ada, sebab kita orang ingat hari ni hari Ahad tau. Sebab hari ni aku cuti kan, hari Agong. Jadi itulah, next time lah Sebenarnya kita orang ada benda nak cari. Kita orang punya kucing luar punya makanan tu dah habis tau. Dah kelabu punya makanan. Itu cantik bunyi. Kita tengok awak punya yang awak nak tu dekat online dah habis. Kita cari mic dak tembam lah guys. Mic dak tembam pula, kasut dak tembam. Sebab besok birthday dia. Jadi ada teringan satu kasut. Tak pakai stocking. Ni tengah tengok saiz. 5. Betul lah 5, betul lah 5. Sama. Tapi yang bagi you try 5 buat 5 you say dulu. Ada stok tak? I have to check dia. Ya. Nanti kalau kita dah nak, awak akan belikan kasut anak kita. Yang tadi Chloe boleh pakai ya, Chloe. Yang tadi dia scan kiri kita kan. Detail siap kalau kita tembam dia. Ya, detail. Tu kita tengok tadi tu. Terbuka aib kita siap. Kalau kuku tak potong tak tahu. Potong. Cepatlah tu, orang tu dah ni. Abang tu Sini lah try. tu sana. Oh ni. Ya ada domba. Kat Melaka dah habis lah. 5. Tak pakai stocking lah. Punya stocking. Lele nak punya stokin orang nak. Cantik. Ini nasib baik ada kat sini tau. Sebab dekat online tengok dah habis. Tapi Kita cari juga kat online dah habis. Orang buat surprise Masa Flashing Dah lama tak buat surprise. kita nak buat surprise lama tapi duit tak ada. Kotak kita dah pusing lah satu masa. Ada nampak. Cuba try. Besar pula. Ni macam besar tapi macam selesa, lagi selesa. Kalau besar sangat tu gebel. Besar sangat. Macam besar Cubalah awak try. Ni tak pakai stokin lagi. Hari ni kali kita orang pergi Pet Expo dah tutup. Cari kasut warna yang nak tak ada saiz. Tapi outlet lain ada. Esok kita akan pergi Pavilion atau TRX Besok lah. Esok. Malam ni pun dah pukul 9 lah. Dah pukul 10 lah. Nak pukul 9 lebih pukul 10 dah. Jadi. Mahal je. So esok birthday saya akan pau suami saya makan sedap-sedap dah hadiah. Kita duduk kat JD. Saya sudah cakap ini hari bukan hari kita. Memang tak ada stok besok sebab dia besok. Esok je lagi cari. Kita pergi Pavilion Nabi Boleh? Pavilion. Sebab TRX tu dia macam saya rasa kan dia terlalu busy macam serabut pergi. Tak suka. Ingat kita pergi dulu Banyak macam orang kerja gitu. dia terlalu macam orang kerja yang keluar rehat. Macam bukan orang yang jalan nak enjoy shopping. Betul. Aku tak suka.
Tak suka rasa macam duduk Melaka tengok pergi Ion. Tak tahu nak kikis suami apa esok. Kikis kaki ni, kikis kaki. Boleh kikis Dapat kaki? kasut pun happy dah. Boleh, mam. Kasut tu baru RM5. So sekarang ni jam dah pukul 10.30. Kita orang nak check in hotel. Tadi dah sampai hotel. Lepas tu duit deposit tak ada. Kita orang tak ada cash. So kita orang keluarkan nak keluarkan cash. Lepas tu sengaja makan lapau. Kalau kita tidur bangi kat sini banyak kedai makan. So kita makan kat mana dia? Kat Mok Sunap. Kita makan kat sini Mok Sunap. Sunap masakan Kelantan. Tak tembam. Tak tembam hari ni pakai baju apa tak tembam? SpongeBob. SpongeBob SquarePants. SpongeBob. SpongeBob bunyi macam mana SpongeBob? Squishy squishy. Ha? Dia sponge. Ada. Habis macam mana? Macam biasa lah SpongeBob. Kita sebenarnya penat tau korang. Kita memang tadi tidur pukul 5 lebih. Lepas subuh kita orang tidur. Lepas tu pukul 9 lebih dah bangun. Aku makan rumah sikit lepas tu terus gerak. Ni baru pukul 10.30. Dah ngantuk macam dah pukul 1 pagi. Oh tu. Padahal baru 10.30. Oh jam. Kita tidur bangi malam ni sebab bangi. Dia banyak kedai makan best-best. Kedai ni pun sedap juga. Tapi agak pricey sikit. Tak ada lah. Okey. Mahal Harga dia juga. okey lah. Mahal juga lah macam. Tak ada. Ke sebab Melaka murah. Dia macam ni. Sama. Kalau Melaka lauk yang sama dalam RM40, 45 macam tu. Kalau kat sini RM60. Betul. So beza dalam RM15 kot. Macam lauk yang sama beza RM15. Tapi lagi satu kedai ni dia Selesa. cantik lah, cantik. Dia macam bukan macam kedai Thailand yang biasa lah. Dia dulu tak cantik pun kedai dia. Sekarang cantik dah. Yeah. Sekarang dah ada duit lebih buat kedai lah cantik-cantik. Lepas tu lagi satu dia bukan ada air biasa je, dia ada air ni. Ada kopi. Style lah. Roti bakar. Kita macam nak order roti bakar, lepas tu makan kat hotel. Order roti bakar. Ada lah. Kita orang lapar sebab kita orang tadi tengah hari makan sikit. Lepas tu tak makan apa-apa, hadap jam 3 jam. Lepas tu pergi cari barang. Betul. Lapar. So tunggulah. Tunggulah guys. Hai guys, so ni besoknya kita orang macam sorry lah, macam lupa nak end content. Sebab semalam hotel tu macam leceh sikit tau nak check in. Jadi itulah macam serabut sikit, dia macam leceh sikit. So kita orang terus lupa nak end video. So ni kita nak pergi ke mana? Pavilion lepas ni. Next video. So kita closing konten ni kat sini, okey? Malam-malam pagi-pagi kita jumpa lagi. Cakap. Kat dalam bahasa Inggeris, kom. Bye, Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. My Glock in the gas room, stay with me. Not gonna edge us how they wrong when they raided me. Okay, they hated me. Take a big tall tree, take a hit of weed, make space between, make 'em